adik saya dah dapat rumah dan satu kedai. Mak buat rumah sewa untuk masa tua. Tapi sekarang dah tua. Dia cakap mak dah ingat. Jadi dia ambil semua duit sewa rumah tanpa bagi adik-beradik yang lain. Soalan ni saya macam keliru sikit. Yang lupa siapa, mak ke? Lepas tu yang ambil tu siapa? Okey, saya anggap mungkin katalah mak lupa dan mak yang ambil. Tapi itu kalau situasi macam tu, pada saya tak ada masalah lah kalau tanah tu memang tanah dia kan. Ha, kalau adik yang ambil, sebenarnya jadi isu lah. Tapi nak tahu juga, adakah rumah yang mak bina tu atas tanah adik? Dekat sini maklumat yang cik bagi tak jelas. Tapi dia bergantung kepada rekod tuan tanah lah. Siapa punya tuan tanah tu. Sebab sekiranya ada pertikaian macam ni, kena bawa pergi ke mahkamah sivil lah untuk diputuskan macam mana.